Puan-puan, kita ada dua saja jalan, iaitu untuk kita tunggu ataupun kita bertindak. Hari ini ada dua pilihan ni. Satu akan bawa anda ke jalan yang stres, satu lagi untuk ke jalan ketenangan, puan-puan. Jalan pertama ni, anda terus simpan duit dalam bentuk cash, anda fikir stabil baru anda bermula. Tapi inflasi ni tak tunggu kita, puan-puan. Harga barang makin naik, duit kita makin bocor dan lama-kelamaan kita akan tertekan. Untuk jalan kedua, puan-puan, kita mula sekarang, simpan emas rendah RM100 sahaja. Saya boleh tolong anda untuk mula. Sikit pun tak apa, yang penting mula sekarang. Kita boleh ubah hidup kita slow-slow, kita ubah cara kita simpan duit. Duit disimpan dalam bentuk emas fizikal, nilai dia tidak susut, puan-puan. Anda mungkin tak kaya sekarang, tapi anda akan rasa ketenangan. Anda nak terus sesak, ataupun anda nak rasa tenang di kemudian hari. Hari ini keputusan dekat tangan puan-puan. Klik link dekat bio untuk bermula simpan emas rendah RM100 sahaja.